Berkata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ketahuilah bahawasanya perumpamaan hati itu serupa dengan satu kubu. Husnun ada satu kubu, yang di mana kubu itu dia ada banyak pintu. Perumpamaan hati itu seumpama suatu kubu, dan syaitan adalah musuh. Allah Taala firman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu. Fattakhiduhu aduwwa, maka hendaklah kamu jadikan syaitan itu sebagai musuh, bukan jadi sebagai kawan, bukan jadi sebagai penasihat, bukan jadi sebagai teman. Allah Ta'ala perintah, dan apabila Allah Ta'ala perintah perkara itu dia dikatakan sebagai fardu, perkara yang wajib. Al-aslu fil amr wujub. Mana-mana arahan dan perintah kata seru datang daripada Allah Ta'ala, maka ia menunjukkan kepada wajibnya perkara itu. Maka wajib kita mengambil syaitan sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwwa, maka hendaklah kamu jadikan syaitan itu sebagai musuh. Macam mana nak jadikan syaitan sebagai musuh? Yang ini kita bermuamalat dengan dia sebagai muamalat musuh. Bila datang bisikan-bisikan di dalam hati kita, kini ingat itu bisikan hati datang daripada musuh. Sebab tu kita kena kenal benda-benda yang berlaku dalam hati kita ni. Adakah bisikan hati datang daripada Allah Ta'ala? Adakah bisikan hati datang daripada malaikat? Adakah bisikan hati itu datang daripada syaitan? Adakah bisikan hati itu datang daripada nafsu? Jadi benda ni kita perlu tahu, sebab dia berkait rapat dengan kehidupan kita, dengan tindak tanduk kita. Seseorang itu sebelum dia nak melakukan sesuatu, dia akan ada iradah, dia akan ada kehendak. Dia nak lakukan apa jua benda yang kita buat, kita ada iradah. Sebelum ada iradah tu dia ada apa? Dia panggil khawatir, dia ada lintasan-lintasan hati yang membentuk iradah. Jadi pastikan dulu lintasan hati itu datang daripada mana sebelum kita aplikasikan iradah kita, sebelum kita membenarkan apa yang dikehendaki dalam hati kita. Jadi sebab tu kita kena kenal kalau bisikan hati daripada Allah Ta'ala macam mana, bisikan hati daripada malaikat. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala kata, fattakhiduhu aduwwa, maka hendaklah kamu ambil syaitan itu sebagai musuh. Yang ini kita bermuamalat dengan syaitan itu sebagai muamalat, berinteraksi dengan syaitan sebagai satu musuh. Musuh mana? Yuridu ayyadkhulal husn, musuh yang menghendaki masuk ke dalam benteng tadi, ke dalam kubu tadi. Fayamlikuhu, maka lalu bila dia dah dapat masuk, dia akan memilikinya. Wa yustawla alaihi, dan dia kontrol hati manusia. Bila dia dapat akses tu, dia masuk, dia kontrol hati manusia. Lepas tu Imam Ghazali kata, wala yaqdiru ala hifzil husni minal adu illa biharasati abwabil husn. Seseorang itu tidak mampu untuk memelihara benteng tadi daripada musuh, melainkan dengan menjaga segala pintu-pintu benteng. Kita nak jaga kubu tu, kita kena tahu mana dia punya akses yang musuh boleh masuk. Jadi tak dapat kita nak jaga, melainkan kita kena tahu pintu dia kat mana.